Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, kita memanjatkan segala syukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk berada di dalam bulan yang penuh barakah ini, iaitu bulan Ramadan. Justru dalam bulan yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mengambil manfaat sehabis baik dalam setiap detik masa yang ada ini untuk kita imarahkan bulan Ramadan dengan berbagai amalan dan juga amal ibadah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan ini sangat baik untuk kita menghidupkan bulan Ramadan dengan aktiviti bersama dengan keluarga. Sesuai dengan tajuk yang ingin saya kupas pada hari ini, iaitu Ramadan sebagai medan pembentukan keluarga rohani. Maka bulan Ramadan merupakan suatu medan dan juga platform yang terbaik untuk kita sama-sama memupuk kembali rasa kasih sayang dan juga keterikatan antara sesama keluarga, anak beranak, suami isteri dan sebagainya. Dan ada banyak aktiviti serta tindakan yang boleh kita laksanakan untuk kita menghidupkan rasa cinta, mahabbah, rahmah sesama ahli keluarga kita di dalam bulan Ramadan ini. Ini kerana Nabi SAW sentiasa melakukan aktiviti serta perbuatan yang terbaik kepada ahli keluarganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Jami' Tirmidzi, kata Nabi SAW, khairukum khairun li ahli wa ana khairukum li ahli. Maksudnya, sebaik-baik di kalangan kamu ialah yang melakukan kebaikan terhadap keluarganya, dan akulah merupakan insan yang terbaik dari kalangan kamu yang membuat kebaikan kepada keluarga aku. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menyarankan kita untuk melakukan kebaikan kepada isteri atau kepada suami dan juga anak-anak, memupuk kasih sayang sesama keluarga, membina keluarga sakinah. Apabila tiba bulan Ramadan, memang sangat baik untuk kita mempertahankan kembali hubungan yang barangkali sebelum ini renggang di dalam bulan Ramadan. Antaranya ialah dengan cara kita berbuka puasa bersama-sama secara berjamaah atau apa yang dipanggil sebagai iftar jamaah. Apabila kita berbuka puasa berjamaah bersama dengan keluarga, maka insya-Allah rasa kebersamaan dan kasih sayang itu tercurah kepada kita semua, hasil daripada limpahan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbuka puasa beramai-ramai, ia memupuk rasa cinta dan juga keseronokan bersama-sama dengan keluarga ketika kita berbuka puasa. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Kata Nabi, "Lis-shaimi farhatani", yakni bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, farhatun 'inda fitrih, iaitu kegembiraan pertama ketika mana dia berbuka, apatah lagi berbuka bersama dengan keluarganya. Dan kegembiraan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, iaitu kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi ini salah satu cara untuk kita memupuk kasih sayang bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW bersama dengan keluarga baginda SAW ketika dalam bulan Ramadan, ialah Nabi SAW menghidupkan malam-malam Ramadan bersama dengan keluarganya. Lebih-lebih lagi apabila tiba pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan.
Ini selaras dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawasanya apabila tiba pada 10 malam yang terakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malamnya, ahya laila. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetatkan ikatan kainnya, wasyadda mi'jarah. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengejutkan ahli keluarganya, wa aiqadha ahlah. Ini perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi pada malam Ramadan. Maknanya Nabi mengejutkan, membangunkan ahli keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan ada satu kisah di mana Nabi SAW menuju ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Sayyidatina Fatimah. Lalu Nabi SAW mengetuk pintu rumah mereka dan Nabi berkata, ala taquman fatusalliyan, adakah kamu tidak bangun maka tunaikanlah solat. Itu maksudnya Nabi SAW mengejutkan keluarga baginda. Selain isteri si baginda, Nabi juga mengejutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Fatimah, anak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendirikan ataupun menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ini perkara yang kedua yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita boleh laksanakan sesama ahli keluarga kita, sesama isteri dan suami kita, sesama anak-anak kita untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Antara yang lain juga yang boleh kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi bersama dengan kaum keluarga kita, ialah kita bertadarus Al-Quran Al-Karim. Memanglah kita membaca Al-Quran Al-Karim, tetapi sebaik-baik bacaan dalam bulan Ramadan ialah bacaan secara bertadarus. Maksudnya, apabila kita katakan bacaan secara bertadarus dalam Al-Quran, ada yang membaca dan ada yang menyimak serta mendengar bacaan tersebut. Begitulah, ada giliran pembacaan dan ada yang menyimak bacaan tersebut. Dan pelaksanaan tadarus Al-Quran ini boleh kita mulakan dahulu sesama ahli keluarga kita. Kita baca daripada juzuk pertama sehinggalah khatam Al-Quran bersama dengan ahli keluarga kita secara berjemaah, bertadarus. Boleh kita letakkan satu hari satu juzuk. Nabi SAW bertadarus Al-Quran bersama dengan Jibril AS. Pada setiap malam, Nabi SAW sentiasa membaca Al-Quran dan Jibril menyimak bacaan baginda Nabi SAW sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis baginda Nabi SAW. Justru, tiga perkara utama ini boleh kita laksanakan dalam bulan Ramadan bersama dengan keluarga untuk memupuk kasih sayang dan kebersamaan. Dan kita juga boleh menunaikan solat tarawih secara berjemaah bersama dengan keluarga. Sama ada kita laksanakan bersama keluarga di rumah. Kalau di rumah ada musalla, ada surau kecil, boleh kita laksanakan bersama keluarga kita. Ataupun kita boleh bersama dengan keluarga kita pergi ke masjid atau pergi ke surau bersama-sama menaiki kenderaan dan seterusnya menunaikan solat tarawih bersama-sama di masjid dengan mereka. Ini pun antara cara yang boleh kita pupuk bersama dengan keluarga kita. Justru ada 4 perkara yang saya sentuh yang boleh kita laksanakan bersama dengan keluarga untuk memupuk kasih sayang, kebersamaan dan sebagainya, dan akhirnya akan menjemput kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh keluarga kita. Yang pertama ialah kita berbuka puasa bersama-sama seperti yang saya sebutkan tadi. Dan bila kita berbuka sama-sama, dia ada rasa kegembiraan yang dapat dikongsi bersama. Yang kedua ialah kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail seawal 3 pagi ataupun 4 pagi. Yang ketiga ialah kita bertadarus Al-Quran bersama-sama keluarga kita di bulan Ramadan dengan ada yang membaca dan menyimak serta yang mendengar. Dan yang keempat ialah kita mendirikan solat tarawih bersama-sama secara berjamaah. Sama ada berjamaah tersebut di rumah ataupun kita pergi bersama-sama dengan keluarga, naiki kenderaan bersama ke masjid atau ke musalla.
Justru apabila kita berjaya untuk melaksanakan kesemua ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan curahan kasih sayangnya kepada kita, sekaligus memupuk kasih sayang dan keintiman bersama dengan keluarga. Dan akhirnya kita berjaya untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pemberian kitab amalan di tangan kanan kita, dan akhirnya kita akan dikembalikan kepada keluarga kita bersama-sama dengan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maksudnya, adapun orang-orang yang akan diberikan kitab catatan amalannya dengan kanan-kanannya, maka akan mereka dihisab dengan hisab perhitungan yang mudah, dan mereka akan dikembalikan kepada keluarganya dengan keadaan yang begitu gembira di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa hubungan sesama keluarga ini sangat penting, kerana ia akhirnya membawa kepada keredaan Allah, dan kita akan terus berhubungan dengan mereka sampai ke syurga, dan kita akan disatukan kembali di dalam syurga bersama dengan isteri, suami dan anak-anak kita. Pentingnya kita memelihara keluarga kita. Dan hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara ahli keluarga kita sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah sama-sama kita beramal satu doa yang memang disebutkan dalam ayat suci Al-Quran tentang watak ibadur rahman, watak hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Antaranya, mereka sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan isteri, keturunan zuriat yang baik dan menjadi pemimpin bagi golongan yang bertakwa. Doa tersebut merupakan doa yang masyhur yang dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari kalangan isteri-isteri kami, pasangan-pasangan kami, penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah mereka ini semua waj'alna lil muttaqina imama, sebagai imam kepada golongan yang bertakwa. Jadi kita mengharapkan doa ini sentiasa kita amalkan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan isteri-isteri kita, azwajina ataupun pasangan-pasangan kita, wa dzurriyyatina, dan juga anak serta zuriat kita sebagai penyejuk mata hati kita, dan akhirnya mereka ini semua akan menjadi pemimpin bagi golongan yang bertakwa. Ini yang perlu kita usahakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kekuatan kepada kita, dan sekaligus kita berjaya untuk membina keluarga sakinah, lebih-lebih lagi apabila kita berada di dalam madrasah Ramadan. Saya kira cukup segala itu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang merujuk kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada pengisian tazkirah ringkas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.